Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sihat? Dah makan ke? Dah sarapan belum? Dah? Belum? Ada yang belum? Siapa yang belum? Angkat tangan. Oh, belum. Betul ke belum? Ke belum tambah lagi? Okey, baik. InsyaAllah untuk pagi ni Ustaz akan kongsikan berkenaan tentang satu Nabi. Siapa kenal Nabi Ibrahim? Okey. Nabi yang ke-6. Cuba kira. Nabi Ibrahim Nabi yang ke-berapa? Okey. Cuba bagi nasyid nama-nama Nabi dulu. Bagi nasyid nama-nama Nabi. Okey, 1, 2, 3. Enam. Okey, kejap. Habiskan dulu. Habiskan dulu nasyid tu. Okey, baik, terima kasih. Jadi kesimpulannya Nabi Ibrahim Nabi yang ke-6. Okey. Seterusnya, Nabi Ibrahim apa kaitannya dengan Palestin? Siapa tahu? Okey. Dia pergi ke Palestin, betul. Bagi satu hadiah. Nah, siapa nama? Abdullah. Okey, baik, bagus Abdullah. Nabi Ibrahim alaihissalam ialah antara nabi ataupun nabi pertama yang mula-mula berhijrah ataupun pindah ke Palestin. Siapa tahu tempat lahir Nabi Ibrahim alaihissalam? Baitul Maqdis. Kurang tepat. Ada yang lain? Tempat lahir Nabi Ibrahim alaihissalam kat mana? Okey. Sebelum tu, ini gambar apa ni? Masjidil Aqsa. Yang kuning tu masjid apa tu? Yang kuning. Tengah-tengah. Okey, baik. Kejap. Diam dulu. Ustaz nak bagi tahu sikit. Untuk nama Masjidil Aqsa, kalau kita sebut Masjidil Aqsa, biasa kita nampak yang warna kuning je kan? Betul tak? Tapi sebenarnya Masjidil Aqsa tu dia merangkumi semua kompleks ni, petak ni. Daripada hujung ada menara tu sampai sini, sampai situ. Semua itulah. Ini semua disebut sebagai kompleks Masjidil Aqsa. Jadi dekat Masjidil Aqsa ni dia ada banyak masjid lah. Nanti ada sebut Masjid Burak kat sini. Siapa tahu Burak? Apa Burak tu? Betul. Siapa nama? Yusuf. Yusuf. Okey, Yusuf ambil dapat ini. Okey. Burak, haiwan yang Nabi tunggang waktu peristiwa Isra daripada Makkah ke mana ke Madinah? Daripada Makkah, betul Madinah dia singgah dulu, lepas tu ke Palestin, betul. So dekat sini ada Masjid Burak. Masjid Burak ni masjid di mana Burak tu diikat, ditambat dekat sini. Selepas tu barulah Nabi Muhammad pergi Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Kemudian selain daripada Masjid Burak, ada juga ini Masjid Qibli. Inilah tempat kiblat pertama umat Islam sebelum. Sekarang ni kita salat hadap ke mana? Kaabah. Kaabah dekat mana? Kaabah kat surau. Ya. Okey, diam. Baik. Siapa yang jawab tadi Makkah tadi? Siapa nama? Jalur Rahman, sila. Okey, kejap lagi bagian yang perempuan pula Kejap Baik.
Jadi, okey, fokus sini balik. Masjid Qibli itulah tempat arah kiblat kita pertama dulu sebelum dipindah ke arah Kaabah. Kemudian yang kuning tu disebut sebagai Masjid Dome of the Rock. Itu Masjid Kubah. Masjid ataupun Masjid Qubatus Sakhra lah dalam bahasa Arab. Jadi nak bagi tahu kalau kita sebut Masjidil Aqsa ataupun sebut je Masjidil Aqsa, kita bukan hanya terbayang yang warna kuning sahaja, tapi kita terbayang semua kompleks tu, semua tempat yang besar tu. Faham? Faham tak semua? Okey. Supaya apa? Supaya kita kenal bahawa Masjidil Aqsa yang sekarang dijajah oleh Zionis Israel, dia luas, kan? Bukan hanya sekadar yang warna kuning semata-mata. Dan termasuklah Masjid Qibli, kemudian Masjid Burak dan juga tempat-tempat yang lain. Okey. Masjid mana? Macam bandar, betul. Dia macam bandar. Kalau kita sebut Masjidil Aqsa, dia memang kompleks macam bandar, macam pusat ataupun ialah pusat. Kalau orang cakap sini kan macam taman tu kan. So ini contoh. Okey, betul. Baik, kembali kepada soalan tadi. Nabi Ibrahim lahir kat mana? Palestin. Okey, yang perempuan ada jawapan tak perempuan? Muslimat, Banat. Ada jawapan tak? Tak ada. Ni. Ini jawapan dia. Cuba mana ni? Kota Ur ni dekat mana? Betul. Dia dilahirkan. Okey, tengok sini. Nabi Ibrahim AS ni lahir dekat sini. Ni kota Ur ataupun bandar Ur. Dekat kawasan, masa dululah, ini dulu zaman dulu. Babylonia. Jangan sebut sebut kena betul. Babylonia. Ini dekat sini, dekat Ur. Ur ni ada dekat Iraq sekarang. So, kalau nak tahu, Nabi Ibrahim AS dia melakukan satu perjalanan yang sangat jauh. Jauh. Maksudnya dulu ada kereta tak dulu? Tak ada. Kapal terbang dulu ada tak? Unta. Dulu naik unta, naik kuda. Naik unta ataupun kuda. Cuba bayangkan, daripada tempat ni, yang dekat Iraq ni, Nabi Ibrahim AS pergi ke Haran. Haran ni ada dekat Syria ataupun sekarang ni sempadan dengan Turki. Dan daripada sini kemudian barulah masuk dekat ni. Mana ni? Ni dekat kawasan sini. Jerusalem. Jerusalem ni Baitul Muqaddis ni lah. Jerusalem dia sama dengan Baitul Muqaddis ataupun tempat Masjidil Aqsa tadi tu. So bayangkan daripada sini pergi hijrah ke sini kemudian sampai ke sini. Dan ini belum lagi kalau kita cerita Nabi Ibrahim pernah hantar siapa pergi ke Bakkah, lembah Bakkah ataupun yang kini disebut sebagai Makkah. Siapa yang dihantar oleh Nabi Ibrahim untuk pergi ke Makkah waktu tu? Waktu masih lagi dalam keadaan baby. Nabi Ismail. Bayangkan. Makkah dekat mana? Makkah kat bawah ni kan. Jauh. Itulah perjalanan yang dilalui oleh Nabi Ibrahim AS. So, kalau kita sebut Nabi yang melakukan perjalanan yang sangat jauh, antaranya ialah Nabi Ibrahim AS. Okey. Nama ayah Nabi Ibrahim AS siapa? Nama ayah Nabi Ibrahim AS siapa? Nama ayah. Yang perempuan ada tak jawapan? Kejap. Yang Banat ada jawapan tak? Cuba tengok sini. Ada tak nama? Dia tak keluar. Ni. Okey. Tara. Siapa nama? Imi Azizul. Baik. Okey, so itu nama ayah Nabi Ibrahim AS. Tapi kita sebut ada dua pendapat lah. Kalau dalam Al-Quran nama ayah Nabi Ibrahim AS dia akan gunakan nama Azar. So disebut sebagai nama Azar. Okey, jap kita tengok dulu. Okey, inilah gambaran peta sebenar yang kita sebutkan tadi tu. Nampak tak yang ni? Mana? Ini
Ni Israel. Tapi ini sebenarnya ialah tanah apa? Tanah Palestin. So Palestin. Cuma kalau dekat peta dia dah ditukar sebagai tanah Israel. Okey, tanah bandar Nabi Ibrahim ada dekat mana? Kat sini kan? Ni dekat mana? Okey, daripada sini Nabi Ibrahim pergi ke dekat sini tadi Haran kan? Dia perbatasan antara Syria dengan Turki. Kemudian pergi ke Palestin, Baitul Muqaddis. Ini tak boleh nak edit. Kat Palestin. Lepas tu pergi ke Makkah. Hantar siapa? Nabi Ismail. Okey. Itulah perjalanan Nabi Ibrahim daripada sini pergi ke sini, kemudian balik sini, balik ke sini. Okey. Itu secara ringkas. Nanti kita akan jelaskan dekat mana makam Nabi Ibrahim alaihissalam. Dekat Kairo, bukan? Okey. Cuba baca seorang. Siapa boleh baca? Abang baca. Tu, angkat tangan. Siapa nama? Bangun, berdiri. Cuba baca ayat Quran tu. Boleh? Dah boleh baca ke? Oh ya, yang tu boleh tak? Oh tak boleh. Okey, abang baca. Sini. Dah bangun dah, baca, cuba baca. Speaker. Baca yang ayat Quran. Nampak? Okey, boleh baca. Wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnama alihatan inni araka wa qaumaka fi dalalim mubin. Okey, baik. Okey, terima kasih. Siapa nama? Amerika. Baik. Ada 3 email. Kembar ke apa? Adik-beradik? Bukan, lain-lain. Okey. Dekat sini, dalam ayat Quran ni, nanti kalau adik-adik baca, tengok terjemahan. Ayat ni, dia cerita Nabi Ibrahim AS berdakwah kepada ayahnya. Siapa tadi? Nama siapa nama ayah Nabi Ibrahim? Azar. Azar ataupun Tarah. Cuma dalam ni disebut sebagai Azar. Kalau kita baca ayat ni nanti, kita kena faham bahawa ini ditujukan kepada ayah ataupun kalau dalam satu pendapat kata ayah, satu lagi pendapat kata bapa saudara. So dua-dua pendapat tu betul lah. Nanti kalau ada ustaz-ustaz yang cerita ayah Nabi Ibrahim ataupun Azar ini ayah ataupun bapa saudara, dua-dua boleh terima. Okay? So ini dakwah Nabi Ibrahim sebab apa? Waktu tu ayah ataupun bapa saudara Nabi Ibrahim ni disembah berhala. Jadi Nabi Ibrahim AS berdakwah kepada ayahnya untuk sembah siapa? Sembah kepada Allah. Okey. Baik, inilah gelaran Nabi Ibrahim AS. Kailulah, bukan Kailulah. Lain. Cuba yang perempuan nak dengar suara perempuan, nak ada wakil tak? Siapa yang boleh baca? Nampak ke? Okey, cuba baca. Tu yang. Tak nampak? Ada yang nampak tak? Kejap. Okey, yang bawa kipas tu, pegang kipas tu. Apa gelaran Nabi Ibrahim AS? Dia ada 2. Pilih salah satu. Nampak tak? Sebut yang tu je. Tu ataupun yang tu je. Tajuk yang besar tu je. Okey, baik. Boleh tolong sampaikan dekat tu yang pegang kipas. Okey, jadi Nabi Ibrahim ni dia ada 2 gelaran. Yang pertama Khalilullah. Apa maksud Khalilullah? Kekasih Allah. Kenapa? Sebab Nabi Ibrahim Nabi yang sangat dicintai, dikasihi oleh Allah. Buktinya apa? Kalau kita sekarang solat kan, kita ada baca selawat tak waktu akhir?
selawat apa yang kita baca? Selawat apa yang kita baca? Okey, betul. Tadi dah dapat hadiah belum? Dah dapat. Okey, satu je. Kita baca selawat Ibrahimiyah, kan? Waktu salat, ya, semua salat kita, kalau kita duduk tahiyat akhir, kita akan baca selawat Ibrahimiyah. Ibrahimiyah tu apa? Inilah selawat yang kita baca untuk keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik. Gelaran yang kedua, Nabi Ibrahim juga disebut sebagai Abul Anbiya. Apa maksud Abul Anbiya? Kenapa disebut bapa para nabi? Tak tahu. Okey, sebab dia Khalilullah. Ada jawapan lain? Banat ada tak? Kenapa disebut bapa para nabi? Sebab banyak nabi keturunan daripada Nabi Ibrahim. Betul. Siapa nama Abdullah tadi kan? Okey, bagus. Itu jawapan dia. Disebut sebagai Abul Anbiya sebab majoriti para nabi yang lain semua ialah berasal daripada keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Okey, soalan seterusnya. Nabi Ibrahim ada berapa orang isteri? Nabi Ibrahim ada berapa orang isteri? 2. Okey, ada pendapat kata 2, ada pendapat kata 3. Kita ambil yang 2 je lah yang disepakati. Siapa isteri Nabi Ibrahim yang pertama? Cuba. Bukan. Ada yang tahu tak? Dia bermula dengan huruf S. Apa sebut adik tadi? Sasa. Bukan Sasa. Siti. Bukan Siti, bukan. Siapa tetap? Sulaiman. Perempuan lah, isteri. Siapa yang cakap tadi? Yang angkat tangan ni dia. Sakinah, bukan. Siapa cakap Sarah tadi? Sarah. Oh, you. Okey, Sarah. Betul. Okey. Isteri yang pertama Sarah. Tu perempuan. Dah dapat hadiah kan? Okey, dah. Okey. Yang belum dapat hadiah nanti boleh jawab Okey, daripada isteri yang pertama, Nabi Ibrahim AS lama dah berumah tangga tapi belum dikurniakan zuriat. Belum ada keturunan dalam tempoh yang sangat lama. Dan kemudian waktu Nabi Ibrahim pergi ke Mesir, dapat hadiah daripada satu orang raja dekat Mesir ni, diberikan hadiah perempuan. Inilah yang jadi isteri yang kedua. Siapa isteri kedua Nabi Ibrahim? Perempuan. Bukan Hajah. Siapa? Hajar, betul. Tolong bagi dekat kawan itu yang perempuan. Okey. Jadi isteri yang kedua ialah Sayyidatina Hajar. Baik. Dan kita cuba tengok kat sini. Daripada isteri yang kedua ni lah. Daripada isteri yang kedua. Siapa tadi? Hajar kan? Dapat anak sulung, iaitu Nabi siapa? Ismail, betul. Dah dapat hadiah kan? Belum? Okey, siapa nama? Dah dapat ke? Oh dah dapat. Okey, dapat anak pertama, anak sulung bernama Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail itulah yang kita sebut tadi akan dibawa ke Mekah kan? Dibawa ke Mekah, kemudian itu yang ada cerita dikorbankan, disembelih. Kemudian berlaku yang namanya cari air kan. Sayyidatina Hajar cari air daripada Safa ke Marwah sehingga keluar apa disebut apa ni? Telaga Zam-Zam. Itu kisahnya dengan anak sulung. Selepas beberapa tahun, waktu Nabi Ibrahim AS ni dah berumur dalam keadaan yang dah tua lah. Dan juga isteri yang pertama. Siapa tadi? Sarah. Dah tua. Waktu tu Allah bagi tahu akan dapat zuriat anak yang kedua. Siapa anak kedua Nabi Ibrahim? Nabi Ishak. Dah dapat hadiah belum? Belum. Nama siapa? Haziq. Okey, tahniah. Jadi Nabi Ishak ini anak yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Okey.
Ini kita tengok kat sini. Ini ialah susunan nasab ataupun family tree of the prophet. Semua nama-nama Nabi, keturunan Nabi ada dekat sini. Ini Nabi-Nabi yang wajib kita imani. Ada 25 orang Nabi dan Rasul. Okey, kita tengok satu-satu. Ini Nabi Ibrahim AS kat sini. Nampak? Anak yang pertama Nabi Ismail. Nabi Ismail ni tadi kena hantar, dipindahkan ke Makkah kan. Daripada Nabi Ismail ni lah nanti akan ada ramai keturunan dan sehingga akhirnya sampai kepada ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Ismail hanya menurunkan satu orang Nabi sahaja. Maksudnya apa? Dekat Arab, dekat tanah Mekah ataupun Arab Saudi tu hanya ada 2 orang Nabi, iaitu Nabi Ismail dan akhirnya menurunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian anak kedua Nabi Ibrahim AS tadi siapa? Ini Ishak kan? Nabi Ishak ada 1 orang anak, nama dia siapa? Okey, Yakub ataupun Jacob. Dan nama Nabi Yakub ni ada nama lain. Siapa tahu nama lain Nabi Yakub? Bukan Jacob, yang lain. Ada satu lagi. Bukan. Siapa? Bani Israel, siapa jawab ni? Bangun. Siapa nama lain Nabi Yakub tadi? Okey, lebih kurang lah. Kita bagi je hadiah. Siapa nama tadi? Awak dah dapat tadi kan? Cuma nak bagi tepat sikit. Nama Yakub alaihissalam, nama lain ialah Israel. Itu dalam bahasa Ibrani. Apa maksud Israel? Okey, baik. Maksud Israel bukan jahat. Ya, sini. Bagi tumpuan sikit. Kita nak bezakan antara negara Zionis Israel sekarang dengan nama Israel yang ada pada Nabi Yakub alaihissalam. Kita kena tahu bahawa Nabi Yakub alaihissalam ada nama lain iaitu Israel. Maksudnya apa? Israel ialah hamba Allah ataupun kesayangan Allah, kekasih Allah. Itu maksud Israel yang sebenar. Kemudian sekarang ni Zionis Israel macam mana pula? Zionis Israel ini ialah negara penjajah. Tapi mereka bukan nama-nama agama. Untuk mereka, kita apa? Tunggang agama lah. Itu yang digunakan oleh orang-orang Zionis Israel. Jadi orang Zionis Israel telah salah gunakan nama-nama yang baik, nama-nama yang elok, tapi digunakan untuk menzalimi orang. Faham? Jadi kalau kita sebut nama Israel, ia merujuk kepada Nabi Yakub alaihissalam. Okey? Dan daripada Nabi Yakub itulah, Nabi Yakub ada berapa orang anak? Cuba kira betul-betul. Cuba kira. Okey. Jat. Silap, ulang balik. Silap juga. Dia daripada sini, dia ada 13. Dia akan turun ke sini. Tapi yang ni dia tak sebutkan kesemuanya lah. Cumanya silap, bukan 13, ada 12. Nabi Yakub alaihissalam ada 12 orang anak. Termasuk salah satunya ialah Nabi Yusuf dan juga Bunyamin. Itu 12 orang anak Nabi Yakub. Hingga mereka ni digelar sebagai Bani Israel. Jadi Bani Israel itu maksudnya apa? Anak-anak keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Faham? So daripada Bani Israel itulah nanti akan ramai diutuskan para Nabi dan Rasul. Cumanya
satu perangai yang kita kena ambil sebagai pengajaran. Orang-orang Bani Israel, mereka ni diutuskan ramai Nabi dalam kalangan mereka. Tapi sayangnya, mereka meskipun juga dapat nikmat yang sangat banyak daripada Allah, tapi mereka jenis tak bersyukur. Kalau disuruh untuk beriman, dia tak nak beriman. Suruh solat, tak nak solat. So ini perangai-perangai yang perlu kita jauhilah. Faham? Maksudnya apa? Kalau kita tak nak dilaknat ataupun dibenci oleh Allah, kalau Allah suruh solat, kita solat. Kalau Allah suruh puasa, kita puasa, kan? Kalau Allah suruh kita hormat cikgu, kita hormat cikgu. Allah suruh kita hormat dengan mak ayah kita, kita pun hormat dengan mak ayah kita. Faham? So itu asal usul bagaimana Bani Israel itu dilaknat oleh Allah. Kemudian Nabi Ibrahim AS ni dia ada kebijaksanaan. Ini antaranya. Siapa tahu kisah ni? Kisah tentang ketika mana Nabi Ibrahim berhujah dengan penyembah berhala. Berhujah ni apa? Berdialog ataupun berdebat. Kalau bahasa kita berdebat lah. Jadi dulu, kalau kita ingat tadi kan, dekat kota Ur tadi tu. Dekat kota Ur tu, dekat situlah Nabi Ibrahim AS mula-mula berhujah dengan kaumnya dan juga Azar yang kita sebut bapa ataupun bapa saudara Nabi Ibrahim tadi. Waktu tu, kan kita sebutkan tadi, Atatakhidu asnaman alihah. Wahai ayah saudaraku, kenapa engkau sembah patung yang tak boleh bagi manfaat apa-apa, itu sebagai Tuhan, sebagai sembahan, kan? Dalam satu peristiwa, pernah Nabi Ibrahim AS ni diajak untuk pergi berburu oleh kaumnya, oleh kawan-kawannya. Jadi Nabi Ibrahim AS kata kepada kawan-kawan dia apa? Apa kata Nabi Ibrahim AS? Nabi Ibrahim AS kata, inni sakim, aku sedang sakit, kata Nabi Ibrahim. Tapi waktu tu Nabi Ibrahim AS dalam keadaan yang sihat lah. Cuma maksud Nabi Ibrahim ialah Nabi Ibrahim ni sakit hati, sakit rohani. Sebab apa? Sebab lihat kawan-kawannya sembah berhala. Jadi waktu semua orang pergi berburu, keluar daripada bandar tadi tu, tinggal Nabi Ibrahim AS seorang. Seorang-seorang dia lah. Dan waktu itulah Nabi Ibrahim AS buat kerja dia. Apa dia buat? Dia pecahkan semua berhala dan ditinggalkan satu berhala yang paling besar, kan? Dan kemudian kapak tadi tu diletakkan dekat berhala yang paling besar tadi. Kemudian waktu semua orang dah balik, dia tengok, patung aku semua ni dah hancur, kan? Siapa yang buat? Tak ada orang lain dah, Ibrahim je, kan? Dia seorang yang tinggal. Semua kita dah pergi keluar daripada bandar tadi. Maka waktu tu berlaku soal siasat. Nabi Ibrahim AS kata, bal fa'alahu kabiruhum hada. Bahkan sebenarnya yang melakukan kerosakan, yang menghancurkan berhala-berhala kecil tadi tu, kabiruhum hada, berhala yang paling besar ni. Kemudian apa yang dijawab oleh kawan-kawan Nabi Ibrahim tadi tu? Dia kata apa? Wahai Ibrahim, kau ni biar betul. Takkanlah patung tu dia boleh bergerak, dia boleh hancurkan patung-patung kecil yang lain. Agak-agak kalau kita fikir, boleh tak patung besar tadi tu dia boleh hancurkan patung-patung kecil? Tak boleh, kan? Jadi Nabi Ibrahim AS kata, fas'aluhum in kanu yantikun. Kalau kamu tak percaya, cuba kamu tanya patung-patung yang dah hancur tu, in kanu yantikun, sekiranya mereka boleh bercakap. Agak-agak kalau kita tanyalah, patung tadi boleh cakap tak? Tak boleh. Ini gaya berhujah Nabi Ibrahim AS. Jadi Nabi Ibrahim AS dah dapat 2 poin dah. Apa dia? Kalau kamu dah tahu patung tu tak boleh bergerak, kalau kamu dah tahu patung tadi tu tak boleh bercakap, kenapa kamu masih lagi sembah patung? Itu maksudnya. Tapi ini kebijaksanaan ini atas perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau zaman sekarang kita nak buat dekat kuil, boleh tak? Tak boleh. Sebab apa? Sebab kita bukan Nabi. Dan Nabi juga mengharamkan kita untuk menghancurkan ataupun menghina sembahan Tuhan-Tuhan yang lain. So ini hanyalah untuk konteks Nabi Ibrahim sahaja. Ini jangan kita buatlah. Cuma nak bagi tahu itulah
kehebatan berhujah ataupun berdebat Nabi Ibrahim alaihi salam. Okey, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sewaktu kaum tadi, kawan-kawan dia tadi kan dah kalah. Dia tak boleh berhujah dengan Nabi Ibrahim. Mereka pun benganglah, sakit hati. Ibrahim ni hebat sangat. Kita nak lawan seorang-seorang tak boleh. Maka Nabi Ibrahim AS dibawa untuk pergi berjumpa dengan siapa? Raja siapa ni? Namrus. Pernah kenal tak Raja Namrus? Pernah? Okey, Raja Namrus dekat mana tadi? Dekat Iraq. Dekat Babylonia tadi itulah. Dekat tamadun Mesopotamia. Okey, waktu berhujah dibawa untuk berjumpa dengan Raja Namrus, Nabi Ibrahim AS juga berdebat lagi dengan raja ni. Jadi raja ni dia mengaku sebagai Tuhan. Waktu tu Nabi Ibrahim AS ataupun Raja Namrus dia tanya kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, siapa Tuhan yang kamu sembah? Nabi Ibrahim kata Allah. Apa yang Tuhan kamu boleh buat? Kata Namrus, Tuhan aku boleh menghidupkan dan mematikan. Kata Nabi Ibrahim, betul lah, Allah kan boleh hidupkan kita. Allah yang ciptakan kita kan. Kemudian Allah boleh matikan kita. Tapi Namrus kata, dia kata macam mana? Aku pun boleh juga. So Namrus ni dia kata, aku pun boleh hidupkan dan boleh matikan orang. Macam mana? Suruh? Bukan. Dia suruh anak buah dia untuk bawa 2 orang kan, 2 orang hamba dihadapkan. Betul? Okey, macam ni. Dia suruh datangkan 2 orang hamba dekat Raja Namrus. Satu orang hamba diperintahkan, okey, bunuh si A ni. So yang hamba A ni dia mati. Kemudian kan ada 2 hamba tadi kan. Yang hamba B ni, okey, yang ni bagi hidup, lepaskan, bebaskan. So yang tu hidup. Lawak tak? Maksudnya apa? Namrus kata, aku boleh hidupkan, aku boleh matikan. Tapi seorang ni kena hukum bunuh, seorang lagi boleh dibebaskan. Hidup dengan cara macam tu. Tak kenalah sebenarnya kan. Cuma itu yang digunakan oleh Namrus waktu tu. Dan selepas yang tu, Nabi Ibrahim tak kalah lagi. Okey, kalau macam tu, kita masuk next level. Level yang kedua. Apa kata Nabi Ibrahim? Tuhan aku boleh terbitkan matahari daripada arah timur dan tenggelam di arah barat. Kalau kau ngaku jadi Tuhan, cuba terbitkan matahari itu daripada arah barat dan tenggelamkan di arah timur. Waktu tu Namrus dia dah pening kepala. Macam mana nak buat kan? Kita boleh tak nak keluarkan matahari daripada arah barat dan kita tenggelamkan ke arah timur? Boleh? Tak boleh. Namrus pun yang ngaku Tuhan tu, dia pun tak boleh buat. Maka Allah sebut, fabuhital ladzi kafar wallahu la yahdil zalimin. Maka terdiamlah orang kafir tu. Namrus tak boleh nak cakap apa. Dia dah bengang, dah kalah, marah betul-betul. Akhirnya apa? Disuruh bala tenteranya untuk himpunkan semua kayu api dan dibakarlah kan. Dan cara nak bakar tu macam mana? Tahu tak macam mana? Dia bukan ikat ataupun bukan letak dulu baru bakar, tak. Sebab kayu api itu sangat banyak, sangat-sangat luas. Sehingga kan kalau kita nak pergi dekat tu pun kita rasa bahang, panas. Jadi mereka gunakan apa nama tu? Ketepal. So Nabi Ibrahim letak kat situ dan kemudian dibaling macam tu. Itu cara dia. Bukan memang jatuhlah dekat kawasan api tu. Cumanya kan ada mukjizat. Nabi Ibrahim AS tidak rasa kan? Dan Allah perintahkan kepada api, kul ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu ni sejuk dan juga sejahtera kepada Nabi Ibrahim. So ini bukti kebijaksanaan yang kedua ataupun kehebatan Nabi Ibrahim yang kedua. Nak dengar lagi tak cerita? Ada satu lagi. Okey, tak nak dah? Penat dah? Nak lagi? Satu. Ini last. Yang ni penting. Sebab apa? Pernah dengar tak orang cerita Nabi Ibrahim AS ni pergi mencari Tuhan? Pernah tak? Okay, pernah. Ada yang pernah, mungkin tak ramailah, 1-2. Yang ni kita nak betulkan sudut pandang kita. Nabi Ibrahim AS tak pernah cari Tuhan. Pegang yang tu. Nabi Ibrahim AS
telah pun beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala sejak dulu lagi, sejak azali. Maksudnya apa? Para nabi dan rasul ini telah beriman daripada Allah sejak sebelum mereka lahir dekat atas dunia. Pegang yang tu, boleh? So kalau ada orang kata Nabi Ibrahim AS dulu pernah mencari Tuhan, itu satu kenyataan yang salah. Sebab apa? Ini nanti adik-adik boleh tengok dalam surah Al-An'am. Waktu dekat Haran yang kita sebutkan tadi, dekat mula-mula kan Nabi Ibrahim AS dekat sini, dekat Ur. Ini waktu berhujah ataupun berdebat dengan orang-orang yang sembah berhala tadi. Kemudian berdebat dengan Raja Namrud. Kemudian kena bakar kan. Lepas kena bakar kan Nabi Ibrahim hidup lagi. Jadi Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk pindah ke Baitul Muqaddis. Waktu dalam perjalanan dekat Syria sini, kawasan Haran nama dia. Dekat sinilah, dekat tengah perjalanan Nabi Ibrahim AS berjumpa dengan golongan orang-orang yang sembah apa? Bulan lagi, matahari lagi, bintang, betul. Dia sembah objek-objek samawi. Objek-objek samawi ataupun bintang, bulan dan juga matahari. Jadi, kalau nanti baca surah Al-An'am, nanti akan ada ayat yang berbunyi sewaktu Nabi Ibrahim AS melihat bulan, melihat matahari. Qala hadza rabbi, Nabi Ibrahim kata, qala hadza rabbi, ini Tuhanku. Itu bukanlah perkataan Nabi Ibrahim AS yang mengatakan bahawa Nabi Ibrahim percaya Tuhan bintang ataupun bulan ataupun matahari itu sebagai Tuhan. Bukan. Maksudnya apa? Itu ialah kenyataan Nabi Ibrahim AS untuk Nabi Ibrahim ni nak ajak kaumnya berfikir. Waktu tengok bintang, Nabi Ibrahim AS kata, ini ke Tuhan kita? Itulah maksudnya. Ini ke Tuhan kita? Tiba-tiba bintang tu hilang. Tak, bukan. Ini bukan Tuhan kita. Sebab Tuhan kita tetap akan sentiasa ada, tak pernah hilang. Waktu lepas bintang dah hilang, kali yang tengok bulan, diajak lagi kaumnya untuk berfikir, ini ke Tuhan kita, kata Nabi Ibrahim AS kepada kaumnya. Tengok-tengok, bulan pun hilang. Waktu siang hari, ada tak bulan? Tak ada, tak nampak. Meskipun kalau kita belajar astronomi ataupun falak, bulan tu ada je. Tapi ini pada zaman tu, orang tak tahu lagi keadaan angkasa macam mana. Cuma nak sebutkan, bulan hilang, maka Nabi Ibrahim AS kata, tak mungkinlah Tuhan kita hilang. Dan kalau hilang, macam mana dia nak tolong kita? Itu hujah yang kedua. Dan yang ketiga, waktu tengok matahari besar, ini ke Tuhan kita. Matahari dia lebih besar, dia lebih cahaya, dia lebih kuat. Tapi tiba-tiba waktu malam, matahari pun hilang. So Nabi Ibrahim AS kata, tak, bulan, bintang, matahari, semua itu bukanlah Tuhan kita, tapi Tuhan kita yang sebenar ialah Allah. Sebab tu dalam surah Al-An'am ada disebutkan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Nabi Ibrahim AS kata, aku hadapkan wajah aku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Siapa? Allah. Tuhan yang ciptakan langit dan bumi. Tuhan yang ciptakan bintang, bulan dan juga matahari ialah Allah. So, ini kebijaksanaan yang ketiga. Maksudnya apa? Nabi Ibrahim AS berhujah, berdebat dengan kaumnya untuk membuktikan bahawa bulan, bintang dan matahari itu bukanlah Tuhan. Tuhan sebenar ialah Allah. Okey, habis. Okey, ini peta mana? Palestin. Makam Nabi Ibrahim AS dekat sini. Mana ni? Al-Khalil. Al-Khalil. Tapi kalau dalam peta biasanya tak akan jumpa lah. Kalau dekat Google Map nanti cuba type ni. Apa ni? Hebron. Hebron ini ialah nama lain bagi Al-Khalil. Di sinilah tempat makam Nabi Ibrahim alaihissalam. Cuma kalau kita buat umrah, pergi haji, datang ada dekat Mekah kan, dekat Kaabah, ada disebut sebagai makam Ibrahim. Yang itu bukanlah makam tempat kubur tu bukan, tapi makam Ibrahim yang dekat Mekah itu ialah sebagai tempat ataupun tempat berpijak waktu Nabi Ibrahim AS tinggikan binaan Kaabah. So kena faham, makam Ibrahim dekat Mekah tempat pijakan Nabi Ibrahim waktu tinggikan Kaabah. Kalau yang dekat sini, ini makam kubur Nabi Ibrahim AS. Ini dekat Hebron ataupun Al-Khalil.
Nama Al-Khalil ini diambil daripada mana? Khalilullah tadi itulah. Kan Nabi Ibrahim kan Khalilullah. So bandar ini disebut sebagai Al-Khalil merujuk kepada makam Nabi Ibrahim alaihissalam. Inilah tempat. Ini gambar makam Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dekat bahagian dalam ini ada jeruji besi. Memang kita tak boleh masuk. Kalau siapa-siapa yang pergi ziarah kat sana, kita hanya boleh tengok daripada luar. Ya. Betul. Dia lagi besar dan tinggi. Tinggi dia boleh parah-parah macam ni lah, lebih kurang. Tapi Allah alam lah kenapa ditinggikan sebegitu. Cumanya Nabi Ibrahim kan hidup lebih kurang 4,000 tahun yang lepas. 2,000 tahun sebelum Masihi, sebelum kelahiran Nabi Isa. Sekarang tahun berapa? 2025 kan? Tolak 4,000. Maksudnya apa? Negatif 2,000. So 4,000 tahun yang lalu lah. Maksudnya masyarakat orang tu mungkin saiz besar-besar kan? Itu gambaran bahagian luar. Itu Masjid Ibrahimi. Masjid Ibrahimi jarak dia dengan Baitul Muqaddis lebih kurang dalam 35 km. Perjalanan 1 jam lah kalau kita naik van ataupun naik bas daripada Baitul Muqaddis ke Masjid Ibrahimi. Lebih kurang lah dalam 1 jam. Ini bahagian luar. Ini makam Nabi siapa ni? Tahu tak? Makam Nabi siapa? Nabi Ibrahim kat dalam ni. Ini Nabi Ishak. Kan Nabi Ibrahim ada nama Ishak. Kemudian Yakub. So dekat Masjid Ibrahimi yang tu ada makam Nabi Ibrahim, Nabi Ishak dan juga Nabi Yakub. Ya. Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam belum cerita lagi kat sini. Dia panjang lagi. Nabi Ismail. Nabi Ismail ada dekat sebelah Makkah Madinah tadi itulah. Dekat, kan dah pindah kat sana. So yang dekat sini hanya Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ishak dan Nabi Yakub. Dan beserta dengan isteri-isteri baginda lah ada dekat sini, dekat Masjid Ibrahimi. Okey, dah habis. Pengajaran dia pertamanya keberanian menentang kebatilan yang ditunjukkan. So kita kena beranilah untuk ajak kawan-kawan kita kepada jalan kebenaran. Dan kemudian iman yang kukuh kepada Allah, tingkatkan iman kita, solat, puasa, taat mak ayah ataupun dengan guru, dengan kawan-kawan, itu jaga. Dan yang ketiganya nilai keluarga. Yang ni nilai paling penting dalam keluarga kita ialah keimanan. Jadi Nabi Ibrahim AS itu sebagai seorang ayah yang betul-betul jaga keimanan sehingga semua anak-anak ataupun ramai daripada keturunan Nabi Ibrahim AS jadi Nabi dan Rasul. Okey, habis. Okey, terima kasih. Ada soalan tak? Tak ada. Okey, kalau tak ada soalan, insyaAllah saya beri balik, saya pas balik kepada Kak Su. Cuma untuk adik-adik yang nak dapatkan buku Trilogi Palestin nanti boleh dapatkan kat bawah lah dekat buku tu. Bahagian pertama, kita cerita 13 Nabi. Yang ni baru 1 Nabi. So kalau nak tahu lebih lengkap, boleh tengok dekat buku tu nanti. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.